Kalau sakit kepala dan leher tegang kerap berulang, itu tandanya badan dah mula bagi isyarat yang tekanan darah mungkin tak terkawal. Sebab bukan semua sakit kepala datang sebab penat. Ada yang berlaku bila tekanan dalam salur darah dah lama tinggi dan aliran darah kurang lancar. Kawan aku dulu jenis kerja kuat. Duduk lama, selalu stres, drive jauh tiap hari. Mula-mula pening biasa je. Sekejap okey, sekejap datang balik. Dia ingat kurang tidur. Pergi urut, makan ubat tahan sakit, minum kopi. Tapi makin lama, rasa dia makin pelik. Kadang kepala berdenyut dari belakang sampai ke dahi. Leher rasa tegang. Nak fokus kerja pun susah. Naik tangga sikit terus rasa berdebar. Dia try macam-macam. Rehat awal, minum air banyak, pergi urut tapi rasa tak selesa tetap datang balik. Lepas tu baru dia perasan setiap pagi kepala masih rasa berat. Berdiri lama sikit terus rasa berpinar. Malam susah tidur sebab badan rasa tak selesa. Lepas jumpa doktor, doktor cakap straight. Ini bukan sakit kepala biasa. Tekanan darah dia tinggi dan memang kena jaga dari awal. Sebab bila tekanan darah tak terkawal, salur darah bekerja lebih kuat dan lama kelamaan boleh meningkatkan risiko komplikasi kesihatan. Aku terus recommend dia cuba kapsul ombak damai, gabungan herba dewa lilit, ekstrak umbi bawang putih dan ekstrak daun zaitun yang membantu menyokong tekanan darah yang sihat, membantu melancarkan aliran darah, membantu mengurangkan rasa kepala berat dan pening, membantu melegakan leher yang tegang dan bantu badan rasa lebih selesa setiap hari. Dia terus ikut cara makan yang disyorkan mengikut berat badan dan aku pesan terus amalkan secara konsisten minggu pertama. Hari ketiga dia cakap kepala dah rasa lebih ringan. Hari kelima leher dah tak setegang dulu. Hari ketujuh dia sendiri cakap bro baru aku sedar. Rupanya selama ni bukan badan aku penat tapi tekanan darah aku yang memang kena jaga. Lepas tu dia rasa lebih selesa nak buat kerja. Tidur malam pun lebih lena. Nak drive jauh pun dah tak rasa terbeban macam dulu. Kalau kau tengah selalu sakit kepala, kepala rasa berat, leher tegang atau mudah rasa berpinar, jangan tunggu sampai badan bagi isyarat yang lebih serius baru nak mula bertindak. Bila tekanan darah tak dijaga dengan baik, badan pun makin lama makin cepat penat. Try kapsul ombak damai. Amalkan ikut cara makan yang disyorkan. Ramai jadikan ia sebagai ikhtiar harian untuk membantu menyokong tekanan darah yang sihat, melancarkan aliran darah serta membantu mengurangkan rasa kepala berat dan pening. Klik terus beg kuning atau link tulisan kat bawah ni sekarang.